Hai semua, pernah tak anda terfikir, kalau kita hantar anak masuk sekolah setahun lebih awal, adakah masa depan mereka secara automatik akan jadi lebih cerah? Topik ni memang tengah hangat sangat dibincangkan sekarang. Jadi dalam penerangan kita hari ini, kita akan bedah perdebatan tentang umur masuk sekolah rendah di Malaysia. Nak mula umur 6 atau 7 tahun. Dan kita sangat bertuah tahu sebab kita akan gunakan satu analisis akademik yang cukup mendalam oleh Syamsulang Sarifuddin, seorang penyelidik dan pensyarah kanan ekonomi dari HELP University Malaysia. Beliau mengupas isu ni bukan dari segi emosi, tapi betul-betul dari lensa ekonomi pendidikan. Jom kita selami topik ini sama-sama. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, ini secara ringkasnya peta perjalanan kita hari ini. Kita akan tengok dulu perdebatan 6 atau 7 tahun ni. Lepas tu, apa pula kata kajian antarabangsa? Kita selidik untung rugi dalam ekosistem pendidikan, kesan terhadap pasaran dan akhir sekali, macam mana sistem pendidikan tu sendiri jadi penentu utama. Kita masuk terus ke bahagian pertama, umur 6 atau 7 tahun. Di sinilah kita nak cuba mengimbangi antara modal insan dan dasar awam. Baru-baru ni, ada perbincangan untuk turunkan umur masuk darjah 1 dari 7 tahun ke 6 tahun. Bunyi macam logik kan? Mula awal, belajar awal, pandailah lebih awal. Tapi, persoalan utamanya di sini. Adakah mula awal ni betul-betul bermaksud masa depan yang lebih cerah? Kita ni selalu terfikir secara linear, macam satu garis lurus. Lagi awal, lagi bagus. Tapi bila kita tengok dari sudut ekonomi, tak ada dasar yang sempurna. Setiap perubahan pasti ada trade-off atau pertukaran gantinya. Ia tak semudah ABC. Seterusnya, bahagian kedua. Mari kita tengok apa kata kajian peringkat antarabangsa terutamanya tentang kesan umur relatif. Untuk elakkan kita terbawa-bawa dengan pandangan peribadi, kita kena rujuk data. Ada satu konsep ni yang dipanggil Relative Age Effect atau kesan umur relatif. Maksudnya macam ni, dalam satu kelas tu, perbezaan umur atau kematangan anak-anak, walaupun beza beberapa bulan je, boleh beri kesan besar pada permulaan mereka. Kanak-kanak yang lebih matang ni biasanya lebih senang nak sesuaikan diri, nampak lebih menyerlah dalam kelas dan keyakinan diri mereka pun memang tinggi bila mula sekolah. Dan kajian antarabangsa memang buktikan kelebihan awal ni memang wujud. Tapi tunggu sekejap. Bila kita tengok kesan jangka panjang, ceritanya berbeza sikit. Kelebihan awal tadi tu rupanya akan makin mengecil dan hilang perlahan-lahan bila mereka membesar. Impak umur masuk sekolah ni terhadap pendapatan dan kebolehpasaran mereka di alam kerja nanti sangatlah terhad. Kesimpulannya, umur masuk sekolah ni cuma sekadar syarat permulaan berlari, bukannya tiket emas yang tentukan siapa menang perlumbaan. Okey, sekarang kita beralih ke bahagian ketiga, untung rugi dalam ekosistem pendidikan. Kita zoom in ke perspektif yang lebih mikro. Cuba bayangkan, dasar ni dilaksanakan. Apakah untung ruginya untuk orang yang hadap benda ni setiap hari? Pertama, ibu bapa. Kita anggap mereka ni pelabur bersama. Manfaatnya memang seronok. Anak dah ada rutin sekolah seawal 6 tahun. Tapi, cabaran kos pun bermula lebih awal. Yuran, baju sekolah, buku, semua tu kena keluar duit setahun lebih awal. Dan jangan lupa, ini boleh cetuskan tekanan untuk pastikan anak dah pandai membaca, silap-silap umur 5 tahun lagi dah kena hantar tuition. Habis tu, macam mana pula dengan kanak-kanak tu sendiri? Mereka ni pelaburan mikro kita. Ya, pendedahan awal kepada asas membaca dan mengira tu memang bagus. Tapi kita kena sedar akan risikonya. Persekitaran sekolah formal ni peraturannya agak keras tau. Kalau emosi mereka belum betul-betul matang untuk terima tekanan tu, silap hari bulan ia boleh buat kanak-kanak tu terus hilang minat nak belajar sampai bila-bila. Itu satu risiko yang sangat besar. Bagi pihak guru pula, kemasukan pada umur 6 tahun ni memang peluang keemasan untuk buat intervensi awal kalau murid ada masalah. Tapi jujurnya, beban kat bahu cikgu jadi sangat berat. Cikgu terpaksa mengajar murid yang tahap kematangan emosinya berbeza-beza dalam satu kelas yang sama. Ini perlukan tahap fleksibiliti yang sangat tinggi dan cikgu kena bagi sokongan emosi yang jauh lebih banyak berbanding mengajar kanak-kanak umur 7 tahun. Sekarang kita zoom out semula. Bahagian keempat, kesan terhadap pasaran dan ekonomi. Kita tengok kesan rantaian secara meluas. Menukar angka umur masuk sekolah dari 7 ke 6 tahun ni nampak macam tukar nombor je kan? Tapi hakikatnya, ia cetuskan letusan kesan gelombang yang sangat besar. Permintaan untuk van sekolah akan naik setahun lebih awal. Syarikat pencetak buku akan tengok jualan mereka melonjak mendadak. Industri aplikasi pendidikan digital dan pusat-pusat tuition pula akan mula menyasarkan pasaran budak yang jauh lebih muda. Dasar yang nampak kecil ni sebenarnya menggerakkan pusingan ekonomi yang cukup gergasi.
Tapi, siapa sebenarnya bos besar atau pemegang taruh utama dalam ekosistem ni? Semestinya kerajaan yang terpaksa tanggung beban kos fiskal berbilion ringgit untuk jangka masa panjang, nak bina kelas, nak latih guru. Dan di hujung rantaian ni, kita ada pasaran buruh, iaitu majikan. Majikan kat luar sana tu tak kisah pun anak kita habis sekolah awal setahun. Yang dorang betul-betul nak ialah pekerja yang bawa kemahiran sebenar yang berkualiti ke tempat kerja. Dan ini membawa kita ke bahagian terakhir kita, sistem pendidikan penentu masa depan. Kita nak nilai isu kualiti berbanding umur. Kalau kita bentangkan keseluruhan garis masa hidup seorang pelajar, dari tadika sampai masuk ke alam pekerjaan, kita akan nampak satu proses pembinaan teori modal insan. Kejayaan seseorang tu, gaji dia nanti, atau senang tak dia nak dapat kerja, bukannya bergantung pada umur berapa dia melangkah masuk ke pintu pagar sekolah darjah 1, tapi ia sangat bergantung pada apa yang dia belajar, kemahiran kognitif dan sosial yang dia kutip sepanjang dia berada dalam keseluruhan sistem tu. Jadi, poin yang paling penting kat sini, kita kena ubah soalan perdebatan kita. Isunya bukan sekadar hitam putih, nak 6 ke nak 7 tahun. Persoalan yang lebih kritikal ialah, adakah sistem pendidikan kita sekarang dah cukup sedia? Adakah dasar ni nanti akan melebarkan lagi jurang antara orang kaya dan miskin? Cukup tak sokongan untuk guru-guru kita? Dan paling penting, tahap pendidikan awal kanak-kanak atau prasekolah kita dah cukup saksama ke sebelum kita paksa mereka masuk ke alam persekolahan formal? Sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan satu kesimpulan yang sangat mendalam daripada analisis Syamsulang Sarifuddin, penyelidik dan pensyarah kanan ekonomi dari Help University Malaysia ini. Beliau merumuskan, umur menentukan bila perjalanan bermula, tetapi sistem menentukan sejauh mana perjalanan itu membawa hasil. Wah, ini memang tepat sasaran. Isu yang sebenar bukan bila kita mula berlari di garisan permulaan, tapi adakah keseluruhan ekosistem itu selamat dan sedia membimbing pelajar ke garisan penamat. Fikir-fikirkanlah ya. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dalam penerangan visual kita hari ini. Teruskan belajar dan kita jumpa lagi.